Halo, selamat pagi ya. Saya Auta Singh, nombor handphone saya 0178722230. Semalam ada orang hantar inilah. Ini satu uh, satu paparan ini ya yang saya dipahamkan lah. Saya ada call satu ini nombor dekat bawah ni. Dia kata ini paparan ini hanya dalaman saja untuk student-student lah. Dia cakap bukan untuk luar. Saya cakap sama itu orang, macam mana you boleh kontrol ini? Social media mah dia akan spread lah, walaupun dalaman kan luaran ke apa, you have no control. Once you upload dekat social media, dia akan sebar. And then pemahaman orang tu macam-macam. Macam-macam. So walaupun you punya niat yang niat you yang tahu. You kata you bagi bantuan ni untuk saudara baru, yuran percuma, macam-macam lah bantuan kewangan jika perlu macam ni. Walaupun you dalam perbualan saya dengan itu pegawai tu, you cakap ini adalah untuk orang yang student yang sudah jadi mualaf lah. So itu bantuan dia lah, itu you cakap. Then you target kepada, you know siapa mualaf dekat you punya universiti UPSI tu. Itu universiti, I think teachers training lah dulu dekat Tanjung Malim tu. So you tahu siapa sudah mualaf, then you panggil dia, you terus bagilah. Buat apa you perlu buat ini macam? Sekarang orang punya persepsi sekarang apa macam tau? Oh, you buat macam ni, you orang sekarang tengah buat tuduhan-tuduhan dalam social media. Oh, dia buat macam ni untuk tarik student baru masuk Islam. Dan saya ada tanya dengan you, kalau orang Kristian atau orang Hindu buat macam ni, sebar macam ni, orang Islam boleh terima ke? Tak boleh kan? Mesti tak boleh terima. So kalau you tak boleh terima, dan macam mana orang Kristian dan orang Hindu atau orang Buddha, Buddhis atau Taoist atau agama lain mau terima, atau orang Sikh, agama orang Punjabi punya agama Sikh, macam mana dia orang mau terima ini? So dia orang sekarang sudah risau. Nanti dia orang punya anak-anak nanti kerana ini ada ramai yang miskin lah. Dia mungkin dia mungkin terima benda ni, nampak tawaran macam ni, dia boleh jadi dia masuk Islam. Walaupun itu keputusan dia sudah cukup balik, sudah cukup umur dia sudah lebih 18 tahun. Dia boleh buat keputusan dia sendiri. So walaupun itu, tapi pada saya ini sepatutnya tidak dilakukan. Kementerian Pelajaran Kementerian Pelajaran Pendidikan Tinggi patut ambil tindakan. Benda macam ni di negara yang majmuk macam ni patut should not be allowed. Saya ada tanya dengan itu pegawai yang nombor di bawah tu, you pakai duit siapa? Dia cakap kita pakai duit zakat. Jabatan zakat bagi ke atau kita kutip? Dia kata kita kutip among kita punya staff dekat sana, this and that. I said, are you sure? Nanti ada buat audit ke tidak? Itu duit siapa? Siapa punya duit? Macam mana you orang kasih? Sepatutnya kalau benda ni kalau semua ni percuma, then Jabatan Agama Islam Perak patut yang bagi duit macam ni. So it is very you pakai duit universiti ke, pakai duit kerajaan ke, siapa punya duit kita tak tahu. Taxpayer ialah semua bangsa mah. So ini semua kena perjelas. Itu sajalah saya mau beritahu semua masyarakat lain-lain bangsa di Malaysia, dan ini just be careful lah dengan macam benda-benda macam ni. Okey, sekian, terima kasih.